Sekalian, kita teruskan lagi majlis kita dengan penyampaian anugerah pemimpin muda terbaik dari tahun 2 hingga tahun 5 dan juga penghargaan khas guru unit hal ehwal murid. Dengan ini majlis dengan sukacitanya menjemput yang berusaha Puan Reza binti Said, Guru Besar SK Serenda, diiringi oleh Puan Siti Arfah binti Abu Bakar, penulung kanan hal ehwal murid untuk menyempurnakan majlis. Dipersilakan. Baik hadirin sekalian, kita mulakan dengan pemberian anugerah pemimpin muda terbaik pengawas sekolah. Dipersilakan pengawas sekolah terbaik tahun 2 Muhammad Khalish Uwais bin Khairul Hafizi. Pengawas sekolah terbaik tahun 3 Nur Zuin Wadah binti Muhammad Zulkifli. Pengawas sekolah terbaik tahun 4 Nur Khairi Syazia binti Khairul Zaman. Dan juga pengawas sekolah terbaik tahun 5 Muhammad Wildan bin Abdul Ghani. Seterusnya, pembimbing rakan sebaya. Dipersilakan pembimbing rakan sebaya terbaik tahun 3 Muhammad Amsyah Zuhair bin Khairul Fazli. Pembimbing rakan sebaya terbaik tahun 4 Noraini Ani Serina binti Noraini Hairudin. Dan juga pembimbing rakan sebaya terbaik tahun 5 Nur Izara Sofia binti Muhammad Zulfakar. Seterusnya, pengawas pusat sumber sekolah. Dipersilakan pengawas pusat sumber sekolah terbaik tahun 3 Adik Arfan Hashim bin Zul Amir. Pengawas pusat sumber sekolah terbaik tahun 4 Muhammad Syakir Daris bin Muhammad Azlan. Dan pengawas pusat sumber sekolah terbaik tahun 5 Muhammad Anas Ahlami bin Muhammad Haris. Pengawas Kim Pinjaman Buku Teks SPBT terbaik tahun 3 dipersilakan Adik Sayyidah Jannah binti Saiful Bahri.
Pengawas Tim Pinjaman Buku Teks SPBT terbaik tahun 4 Hana Nadira binti Muhammad Hasanai Umar. Pengawas Tim Pinjaman Buku Teks SPBT terbaik tahun 5 Ahmad Syahman Ashraf bin Syamil. Seterusnya, pengawas program susu sekolah terbaik tahun 4. Kita persilakan Nur Khalila Ilfa binti Muhammad Kirim. Skuad Imam Muda terbaik tahun 3, kita persilakan Muhammad Fatalah bin Muhammad Jamil. Imam Muda terbaik tahun 4 Muhammad Firaz Baihaqi bin Muhammad Rizwan. Dan juga Imam Muda terbaik tahun 5 Muhammad Ikram bin Ahmad Izwan. Untuk ketua dan penolong ketua pengawas sesi petang, kita persilakan anugerah ketua pengawas sesi petang Muhammad Hafiz Muaz bin Hazli. Dan juga anugerah penolong ketua pengawas sesi petang Cahaya Aila Varisha binti Isa. Hadirin sekalian,